taklah kita menyusahkan orang lain. Harga emas ni tuan-puan, kita tak boleh nak kawal. Kalau dia nak naik ke, dia nak turun ke, apa yang kita mampu buat? Saya selalu pesan dekat tuan-puan semua, terutamanya penyimpan emas di bawah tim Muhammad Ken, fokus kita hanya satu je, iaitu peningkatan grade emas kepada simpanan masing-masing. Tak perlu kita nak pening bila harga naik turun. Tak perlu kita nak kaji pun carta. Kononnya nak jangka bila masa terbaik untuk kita beli emas. Tuan-puan, masa terbaik untuk kita beli emas adalah 20 tahun yang lalu. Ketika harga emas masa tu RM35 sahaja untuk 1 gram. Tapi pada masa tu tuan-puan, orang tetap kata harga tu mahal. Harga tu jadi murah sebab ianya sudah jadi sejarah. Jadi kesimpulannya, tak perlu tengok harga, hanya perlu tengok poket saja. Bila dapat gaji, asingkan 10% untuk simpanan emas. Bila ada duit lebih, masukkan dalam akaun gap. Bila tak ada duit, kita santai. Otak pun tak stres, hati pun tenang tuan-puan. Yang penting, gram emas kita bertambah. Dan kita ada simpanan yang kita boleh guna tuan-puan jika kita ditimpa kesusahan. Tuan-puan, kalau kita ada simpanan, bila kita susah, taklah kita menyusahkan orang lain. Nak menabung emas hari ini tuan-puan, boleh follow saya, klik link di bio, rujuk pin video untuk 5 langkah mudah mula menabung emas. Saya akan bantu anda sebaiknya.